Budak-budak lah ni cakap orang putih. Cakap orang putih. Weh, aku dulu kecil-kecil Kita nampak lari. Nampak orang putih lari. Punya takut tak nak balas apa ni. Faham tu faham dah. Takut kalau mereka tanya kita apa-apa. Better lari dulu. Sebelum dia cakap dengan aku lari. Lah ni Mak cakap saya dengan aku cakap balik. Oh, pergi kat grammar terabuk pun. Berabuk dah kalau yang English dah ni. Why do you like to be famous? Guys, go play together. Cakap apa betul. Are you guys going back? No. Kadang-kadang setengah tengok muka budak-budak dia kan. Muka Melayu yang memang Melayu. Hang ni memang Melayu teruk tau. Hang ni memang Melayu teruk. Contoh Cahara Melayu teruk gila. Muka. Sekali buka mulut Peppa Pig. Kan si ada accent lagi. Accent Buka mulut Peppa Pig. Macam mana dia buat? Betul. Betul lah. Kami dulu macam membesar dekat kampung kan. Kami tak terdedah dengan benda-benda macam tu. So bila kita dah besar, kita nak anak kita belajar at least 2 bahasa. Tak mau jadi macam kita dulu. Betul weh. Kita boleh cakap 2 bahasa lah. Batak dengan Melayu. Aku Syida since masuk universiti since sambung belajar je macam berani sikit lah. Tapi mau tahu lah masa baru-baru masuk tu ni takut nak pergi kelas, takut orang speaking dengan kita. Kita dulu tak ada pendekatan macam tu. Zaman lah ni dia jadi terbalik. Dia jadi macam anak hang pula yang kena cakap Melayu. Jangan cakap orang putih sebab dekat sekolah dah memang 100% orang putih. So hang memang kena praktik cakap Melayu saja. Sebab dekat sekolah dia pun tak cakap Melayu. Sekolah dia budak ni semua orang putih. Betul. Tu yang balik rumah. Hai, mengecek kat aku tau. Dadah. English macam tu. Aku sampai tengok macam letih lah jadi hampa ni. Hampa ni kena hidup zaman-zaman 2001, 2002 baru hampa tahu. Kan, mau tahu lah kita dulu lagu mana.